Ni Dr. Nordin Darus ni. Kenapa produk lain pula dia cakap bukan DND ni? Ada yang pernah terkena dalam situasi tersebut tak? Maksudnya tak tahu betul ke video Dr. Nordin Darus? Jadi untuk pengetahuan awak semua, video Dr. Nordin yang scammer dah banyak dah berleluasa dekat pelbagai platform. Okey, jadi boleh tengok contoh ini. Hidup lebih lama, jauhilah dua. Anda selalu rasa kebas. Cubalah benda ni. Minyak udang fosfor. Apabila anda tidak dapat turun dari katil. Dah tengok kan video tadi? Jadi itu adalah antara contoh video-video scammer yang pihak tak bertanggungjawab sudah menggunakan video Dr. Nordin, suara Dr. Nordin kan, dan juga doktor-doktor kita yang lain jangan menggunakan AI dan pelbagai jenis editing untuk menghasilkan video baru dan juga mempengaruhi anda semua untuk percaya akan produk mereka. Jadi tolong lebih berhati-hati. Pihak kita pun dah buat tindakan yang sewajarnya untuk menangani isu ini dan juga saya minta untuk anda semua sama-sama bantu, dan kalau nak double confirmkan betul-betul original ataupun tidak, boleh PM kita. Okey, pastikan ori baru beli.